Perkembangan terbaru daripada industri pertahanan maritim Malaysia kembali menjadi perhatian apabila Littoral Combat Ship Pertama Negara, KD Maharaja Lela atau LCS-1, akhirnya memasuki fasa penting dalam ujian di laut terbuka. Detik ini dianggap signifikan selepas projek tersebut melalui pelbagai cabaran sebelum ini. KD Maharaja Lela merupakan kapal pertama dalam program Littoral Combat Ship milik Tentera Laut Diraja Malaysia. Kapal ini dibina oleh Lumut Naval Shipyard sebagai sebahagian daripada usaha pemodenan armada laut negara. Menurut laporan terkini, LCS-1 telah berjaya melaksanakan sea trial atau ujian pelayaran buat kali pertama. Ujian ini merupakan sebahagian daripada proses pengesahan prestasi sebelum kapal diserahkan sepenuhnya kepada pihak TLDM. Sea trial ini bukan sekadar pelayaran biasa, sebaliknya melibatkan pelbagai ujian teknikal yang kritikal. Ia merangkumi penilaian sistem navigasi, enjin, serta keupayaan operasi kapal dalam keadaan laut sebenar. Sepanjang ujian dijalankan, setiap sistem akan dinilai secara menyeluruh bagi memastikan ia berfungsi mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Ini merupakan langkah penting sebelum kapal dianggap benar-benar siap untuk operasi. Ujian ini juga termasuk dalam program penilaian kesiapsiagaan, di mana semua aspek teknikal dan operasi akan diperiksa dengan teliti sebelum melangkah ke peringkat seterusnya. Selepas fasa ini, kapal akan melalui ujian penerimaan kapal di laut bersama Tentera Laut Diraja Malaysia. Pada tahap ini, pihak TLDM akan menguji sendiri keupayaan kapal sebelum penerimaan rasmi dilakukan. Menariknya, ujian laut ini dilaksanakan di kawasan perairan sekitar Lumut dan Pulau Pangkor, yang sememangnya menjadi lokasi utama bagi pengujian kapal Tentera Laut Negara. Kejayaan pelaksanaan sea trial ini menjadi satu pencapaian penting bagi projek LCS Malaysia. Ia memberi isyarat bahawa projek yang sebelum ini berdepan pelbagai isu kini menunjukkan kemajuan yang nyata. Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahawa usaha pemulihan projek sedang membuahkan hasil. Ia sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap keupayaan industri pertahanan tempatan. Dari segi reka bentuk, KD Maharaja Lela menggunakan konsep halimunan. Struktur kapal direka untuk mengurangkan jejak radar, menjadikannya lebih sukar dikesan oleh pihak lawan. Kapal ini juga dijangka memiliki keupayaan operasi yang menyeluruh. Ia mampu melaksanakan operasi peperangan permukaan, anti kapal selam, serta pertahanan udara dalam satu platform bersepadu. Sekiranya semua ujian berjalan lancar, kapal ini akan menjadi aset strategik penting kepada Tentera Laut Diraja Malaysia dalam menjaga keselamatan perairan negara. Perkembangan ini turut memberi kesan kepada keseimbangan kuasa di rantau Asia Tenggara. Pemodenan armada Malaysia sudah tentu akan diperhatikan oleh negara-negara jiran. Kesimpulannya, berita mengenai sea trial KD Maharaja Lela adalah sah dan berasas. Ia bukan sekadar ujian biasa, tetapi langkah besar ke arah pengoperasian penuh kapal perang baharu yang telah lama dinantikan.